guru kita selalu pesan, orang selalu pesan, banyak sedekah. Bagilah sedekah yang seram kita nak bagi. Walaupun kita ni tak berduit sangat. Tapi Allah Ta'ala tu bayar cash. Maksudnya masa kau dalam turning point tu yang betul-betul rendah tu, apa perkara yang betul kau buat tu, itulah sedekah. Sedekah, let go benda-benda yang tak penting. And then kita banyak berdamai dengan orang rumah kita. Banyak lebih align suami isteri. Align balik suami isteri. Align suami isteri. Kasih kan. Sebab keberkatan rumah kita ni datang daripada rumah tangga yang align. Yalah, Yang ada persefahaman. Kebanyakan orang tengah dalam stres dengan masalah kerja, balik rumah dengan masalah keluarga pula, gaduh isteri pula. kan. Jadi sebenarnya masa tu Allah Ta'ala nak bagi kesedaran, betulkan rumah tangga. Betulkan kita dengan anak-anak kita, betulkan kita dengan parents kita, betulkan kita dengan adik-beradik. Whatever happen, masalah berlaku pun kau kena perbaiki, jaga keramat hidup. So bila kita baiki benda ni, ada jalan keluar. Walaupun masa tu aku mula macam tak, macam aku rasa macam buat ni tak jadi. Dulu kita buat semua benda jadi. Kita rasa hebat. Kita kadang mungkin lupa itulah kebesaran Allah. Tanda Allah nak tunjuk kebesaran dia, dia bagi nikmat pada kita. Supaya mata kita melihat, oh apa dahsyatnya Allah. Tapi bila kadang-kadang bila kita dah naik satu tahap ni, mungkin kita terlupa, kita leka, lalai. Kita rasa kita. Itulah bahaya dia. Jadi kalau ada rasa kita, kena nafikan. Nafi tak boleh. Semua itu daripada Allah. Jadi barulah nanti dia bagi kita petunjuk. Bagi jalan kat kita. Kan?